Hari ni pun tak ada orang dalam PSS. Kenapalah semua orang tak suka membaca? Nama saya Uwais. Saya suka membaca. Bagi saya, buku adalah tingkap ke dunia yang penuh keajaiban. A few moments later. 1 hour later. Manalah dia orang ni. Bosannya kalau duduk seorang-seorang. Kebelakangan ni, PSS semakin sepi. Kawan-kawan selalu kata, membaca buku amat membosankan. Ilmu berharga ini seolah-olah semakin dilupakan. Ish, tak boleh jadi ni. Aku mesti buat sesuatu. Nasib baik cikgu sediakan laptop untuk buat nilam. Ilmu di dalam buku ini terlalu sayang jika dibakar berhabuk. Kalau kawan-kawan tidak mahu datang ke buku, apa kata kita bawa buku kepada mereka menggunakan cara kegemaran mereka? Langkah pertama, kita akan buat buku menggunakan notebook LM. Yeay! Langkah pertama ialah mengasihkan jalan cerita menggunakan ChatGPT. Highlightkan semua dan copy buku notebook LM. Tekan copy teks dan paste semua hasil ChatGPT. Add source, tekan upload files dan pilih gambar yang kita kehendaki. Tekan slide deck, tekan add note dan tuliskan perincian buku cerita yang kita kehendaki. Tekan generate dan tunggu seketika, dan inilah hasilnya. Kini, segalanya sedia. Pintu gerbang ilmu digital telah dibuka. Hanya dengan satu imbasan mudah di telefon pintar. Ilmu di hati adalah pelita diri yang menerangi jiwa. Namun, apabila ia digabungkan dengan kuasa teknologi moden, ia mampu memperkasa seluruh generasi kita. Saya sedia memimpin masa depan.